Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Syafiqah Jamaluddin dalam Pahang minggu ini. Kerajaan Negeri Pahang secara rasmi telah bersetuju untuk menyertai Person Acting in Concert bersama Felda dalam usaha penswastaan FGV Holding Berhad FGV melalui sokongan 5% sahamnya. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi Wan Ismail berkata, kerjasama strategik ini selaras dengan usaha bagi memperkukuhkan penguasaan Felda ke atas FGV. Jadi untuk bolehkan Felda, FGV, kerajaan negeri kena ada konsen sebagai PAC untuk membolehkan mereka bergerak ke hadapan. Kalau sekiranya tidak ada persetujuan daripada kerajaan negeri, agak sukar sikit lah. Maknanya sekarang ni FGV ni, kalau berbanding dengan dulu, dividen, koperasi semua rendah. Jadi dengan adanya perubahan seperti ini, mungkin akan meningkatkan pendapatan ataupun dividen mereka lebih tinggi daripada sebelumnya. Ada usaha-usaha untuk yang lebih baik lah. Tidak ada stagnan. Dia tepuh, langkah kat situ. Beliau berkata demikian pada Majlis Ramah Mesra Felda bersama Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang di Geo Resort and Hotel Genting Highland. 4 judul buku eksklusif mencerminkan pelbagai sisi keindahan dan keunikan negeri Pahang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi Wan Ismail sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur kali ke-42 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL. Menurut Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi, pelancaran buku eksklusif itu memperlihatkan kekayaan warisan negeri dan menjadi cerminan komitmen pelbagai agensi dalam memartabatkan Pahang sebagai negeri yang menjulang budaya ilmu. 4 judul buku eksklusif itu ialah Pahang Face of the Forest, Orang Asal Dance Among the Tree, The Colour of Arboretum Jubilee Perak Sultan Haji Ahmad Shah dan Sketch Kuala Lipis Bandar Warisan. Setiap judul buku mencerminkan sisi unik Pahang diterjemahkan melalui hasil kreativiti 3 jabatan berbeza daripada dokumentasi hutan simpan hingga warisan orang asli dan sejarah Kuala Lipis. Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan mengetengahkan Orang Asal Dance Among the Tree yang turut menampilkan hasil komuniti orang asli. Bagi buku Sketch Kuala Lipis Bandar Warisan diterbitkan Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang PPAP menjadi tumpuan istimewa kerana merakam warisan visual ibu negeri pertama Pahang itu secara kreatif dan penuh nilai estetika. Program Sentuhan Rakyat Makmur Negeri Pahang PSRM menjadi satu inisiatif bagi mendekati dan mendalami sebarang permasalahan yang dihadapi penduduk setempat. Menurut Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang Datuk Indra Nazri Abu Bakar, pelaksanaan inisiatif bagi memastikan sebarang bantuan serta program yang dijalankan oleh Kerajaan Negeri Pahang dapat disampaikan dan difahami secara terus oleh rakyat. Saya lihat memang ada beberapa perkara yang boleh kita tambah baik, terutama dari segi macam mana rakyat itu sendiri ingin mendapatkan bantuan. Kampung ni jauh contohnya daripada pusat pentadbiran daerah-daerah. Dia nak pergi pun satu hal. Jadi di sini lihat peranan ketua kampung tu, ya. Jadi benda ni memudahkan kedai, memberi maklumat, ya, supaya sampailah pada sasaran. Kata orang kata indah khabar daripada rupa, backfire pada kerajaan semula. Cakap tak supaya bikin. Saya tak nak macam itulah, ya. Ya. Macam MB kata, tiada janji, lihat bukti. Di sini saya ambil pendekatan supaya lebih berkesan. Apa-apa soalan yang dibangkitkan oleh mereka, kita akan menjawab tulis. Saya tak nak benda ni habis di itu saja. Dan pihak yang bertanya akan terus memantau apa tindakan kepada soalan, apa tindakan kerajaan buat. Selanjutnya lah. Beliau berkata demikian selepas sesi town hall bersama rakyat di Dewan Sri Lancang di Temerloh.
Kerajaan Negeri Pahang akan meneruskan sokongan kepada para peserta program Tunas Usahawan Belia Bumiputra TUB oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi di negeri ini melalui pelbagai bentuk bantuan keusahawanan yang ada. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Feda Koperasi dan Usahawan Negeri Pahang Yang Berhormat Dato' Amiza Abu Adam, bantuan ini bagi membuka lebih banyak peluang kepada para usahawan untuk lebih maju dan berdaya saing dalam bidang yang disertai. Hari ini usahawan insyaAllah dia akan melahirkan banyak usahawan yang berdaya saing, berdaya mampu pada masa akan datang. Itu antara hajat dan juga hasrat kerajaan negeri dan juga SME Corp. Juga kerajaan negeri juga memang kita komited untuk melahirkan usahawan-usahawan di negeri Pahang. Ini antara main objektif, dan adanya dengan jaringan SME Corp dan juga kerajaan negeri ini salah satu kolaborasi yang sangat baik untuk kita melahirkan usahawan-usahawan yang mampu pada masa yang datang, insyaAllah. Kerajaan negeri akan sambut, contohnya kerajaan negeri Pahang, kita sambut 55 orang tadi, usahawan negeri Pahang, kita sambut pula untuk membantu kesinambungan dia. Contohnya dia dapat RM15,000, dia akan kesinambungan mungkin dari segi pinjaman, kerangan yang lain. Kerajaan negeri Pahang akan membantu usahawan Pahang pula. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis perasmian penutupan program Tunas Usahawan Belia Bumiputra TUB 11 2025 Zon Timur di UCYP University di Kuantan. Baiklah, berita itu tadi mengakhiri Pahang minggu ini kepada kali ini. Jangan lupa terus bersama kami di Pahang Media bagi mendapatkan maklumat dan berita terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.